Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam modul ini kita akan melihat pengenalan kepada perkhidmatan radio amatur dan asas perundangan yang mengawalnya di Malaysia. Topik ini sangat penting kerana ia menjadi asas kepada pemahaman radio amatur dan kerap diuji dalam peperiksaan RE. Perhatikan definisi rasmi radio amatur yang menekankan self-training, intercommunication dan technical investigation serta syarat without pecuniary interest. Okay. Radio amatur diwujudkan untuk pembelajaran kendiri, eksperimen, teknikal dan komunikasi antara stesen radio amatur. Ia adalah hobi teknikal, bukannya medium hiburan ataupun siaran awam. Perkataan antara stesen radio amatur sangat penting dan sering menjadi trik ataupun perangkap soalan peperiksaan. Okay, kalau tengok dekat skrin tu, saya tengok very simple, saya just pick up yang penting saja, tak ada detail. So, tuan-tuan kena rujuk balik kepada radio amatur punya prosedur. Boleh download ke website MCMC tu. Radio amatur diwujudkan untuk pembelajaran kendiri, ya. Surf tu bukan ada kata orang ni ada sekolah. So sendiri yang buat belajar sendiri, eksperimen pun untuk radio. Bukan sekadar kalau sebut radio ni dia just radio saja. Tapi sebenarnya dalam radio amatur ni eksperimen itu merangkumi semua yang melibatkan komunikasi. Okey. So kalau era sekarang ni dah termasuk digital. Okey. Bukan sekadar radio yang kita tengok yang analog sekarang ni, yang sekarang ni dah ada soft radio pun ada. Yang tu tuan-tuan kena explore. So fokus dia hanya komunikasi antara stesen radio amatur, kecuali ada special case. Okay? Special case yang memerlukan radio amatur tu berkomunikasi dengan badan-badan kerajaan yang lain. Okay? Radio amatur dia punya ni adalah hobi teknikal, bukan suatu macam pekerjaan ataupun suatu yang kita boleh menjana pendapatan dari situ. Okey. Okey, bukan untuk public punya inilah siaran ataupun entertainment. Nak siar radio macam FM tu tak boleh. Okey. Radio amatur bukan perkhidmatan siaran ataupun broadcasting service. Okey. Macam kita tengok radio FM, RTM tu semua ada DJ semua. Tak, dia tak boleh buat macam tu. Sebab kita ada certain part ataupun keperluan yang kita akan bercakap. Tapi bukan untuk entertainment, tapi untuk menyambung komunikasi bila berlakunya ataupun kita diperlukan berada di situ untuk membantu awam, public punya tu. Transmisi radio amatur ni tidak ditujukan kepada orang awam. Okay, kita communicate hanya between amateur radio yang bertauliah je. Tetapi kepada stesen radio amatur yang lain saja, bukan kepada stesen yang bukan amateur station. Kalau bukan amateur station, hanya berlaku apabila kita involve dengan kecemasan ataupun ada bantuan kepada badan-badan kerajaan ataupun badan-badan NGO yang sedang membantu dalam kecemasan ataupun ada kecelakaan macam tu. Okey, ia adalah perbezaan di antara utama antara radio amatur dan radio siaran komersial. Okey, istilah without pecuniary interest ni maknanya kita tak minta bayaran ataupun kita tak buat macam crowdfunding ke, bila kita buat apa-apa kita orang bagi duit, kita tak boleh gunakan amateur radio ni untuk tujuan yang tu. Okey. Okey, apa-apa komunikasi yang bertujuan menjana pendapatan, bayaran atau imbuhan adalah dilarang. Okey. Dalam peperiksaan, ini tip dia, dalam peperiksaan ingat satu prinsip mudah. Ada unsur wang, maka ia bukan radio amatur.
So, sensitif dengan soalan tu. Soalan-soalan yang berkaitan dengan yang dekat skrin ni. So, ingat tip dia. Dia mungkin pusing ke jalan lain tapi jawapan dia kat sini. Berhati-hati tengok soalan tu, selected dia ABCD. Okey. Okey, tu yang main point dekat sini dia tak menjanakan pendapatan lah. Okey. Di Malaysia, radio amatur dikawal di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okay. Sebab itu seseorang perlu lulus peperiksaan, memiliki sijil kelayakan dan apparatus assignment sebelum beroperasi. Okay. Dia selagi kita tak ada lesen, dia tak boleh. So, untuk dapatkan lesen, kita kena belajar. Bila kita belajar, kita ada ujian. Bila ujian tu lulus, kita akan ada sijil. Dan bila ada sijil ataupun lesen radio amatur tu bukan kita boleh terus pergi on air punya, tak. Okay. Kita maknanya lulus tu, kita kena minta pula, kita kena apply untuk apparatus assignment baru boleh on air. Okay. So, radio amatur digunakan kerana ia dikawal. Ia dikawal selia oleh badan tempatan, iaitu MCMC. Iaitu kita pergi kemudian nanti. Bukan bebas. Maksud dia bukan bebas ni, kita tak boleh suka-suka walaupun kita ada lesen radio amatur, tak boleh suka-suka untuk imbau dengan public. Tapi kalau berkomunikasi antara stesen radio amatur, tak kira lah dalam negara ke, luar negara ke, even though sampai ke astronot yang lalu ke atas langit kita ni pun boleh komunikasi. Tapi kalau bukan, dia tak boleh. Kalau bukan stesen radio amatur. So dekat skrin ni sekarang ni, dia menunjukkan apa perjalanan seorang bakal radio amatur dan radio amatur. Okay. So ingat apa yang ada kat sini akan ada dekat dalam soalan itu. Baik, spektrum. Spektrum radio adalah terhad. Actually dalam amateur radio ni dia besar wide. Tapi dia terhad hanya untuk amateur radio. Okey, tak ada tujuan lain. Dia ada dua. Amateur radio, lepas tu satu lagi perkongsian. Maknanya kalau ada pihak ketiga yang menggunakan frekuensi tu, amateur radio kena tunggu. Okay, ada dua jenis. Yang tu nanti tengok balik dalam ni, next video kita akan terang lebih detail. Spektrum radio adalah terhad dan dikongsi dengan perkhidmatan penting lain seperti penerbangan dan perkhidmatan kecemasan. Okey, itu adalah pihak ketiga. So kalau kenapa sebut penerbangan? Sebab penerbangan ni dia wide juga macam amateur radio. Tetapi apabila dua perkhidmatan ni menggunakan frekuensi ni, amateur radio dia bukan berarti tu, dia kena monitor. Lepas tu bila dah free baru boleh pakai. Tetapi penerbangan dan kecemasan ni memang dia ada special dia punya frekuensi sendiri. Okey. Tapi jika ada, so itu kena ada toleransi. Kawalan diperlukan untuk mengelak harmful interference dengan risiko keselamatan. Dua perkara ni. Benda yang boleh menyebabkan masalah, menimbulkan masalah ataupun kegagalan kepada pihak satu lagi. So sebab tu amateur radio ni dia ada silibus pelajaran. Sebab kita belajar benda ni supaya kita ada SOP. Alright. Ini menjelaskan kenapa peraturan radio amatur tu sangat penting. Sebab tu kita ada buku tu, peraturan radio amatur. Tuan-tuan boleh download dekat website MCMC. Okey, perkara ini merumuskan perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Okey, dia do and don'ts dia. Okey, dekat skrin tu ada jadual tu, tuan-tuan baca. Betul-betul dia ni kuat juga ni. Kalau dalam soalan ada keluar. Sebelah kiri dia do's, benda yang boleh buat. Okey, iaitu aktiviti yang selari dengan surf training, intercommunication dan technical investigation sebelah kiri tu. Baca satu-satu. Jangan hafal. Kalau hafal lupa, fahamkan. Sebelah kanan, don't. Jangan.
iaitu sempadan yang tidak boleh dilanggar seperti aktiviti komersial, penyiaran kepada orang awam. Okey. Kalau tuan-tuan rasa ragu-ragu tentang ini, tak faham, wujud semula konsep. Konsep yang saya buat dalam video ni, sebab lebih kepada belajar, faham, bukan menghafal. Bila kita menghafal, kita akan bukan lupa, jadi confused, because dalam radio amatur ni ada fakta-fakta tertentu yang dia betul-betul berdekatan. Bila kita tak kaji betul-betul, kita tak faham, kita akan jadi confused. So that's why dalam video yang saya buat ni, dia consider saya buat jadi konsep. Okay, konsep seorang amateur radio sebelum dan selepas. Okay, ini ialah antara salah faham yang sering berlaku, macam yang awal tadi saya cakap lah, berlaku dalam kalangan calon peperiksaan RI ni lah. Dia ingat, bukan calon je lah, saya dulu pun macam tu. Ambil exam, belajar kuat-kuat, terus thinking of dapat dia terus nak on air. Bukan macam tu. Dia ada step dia. Kena cool, kena relax pelan-pelan. Join the crowd, okay? Jangan seorang-seorang, because community radio master tu besar. Hampir seluruh pelosok Malaysia ada. Okay? Lulus peperiksaan tidak bermaksud bebas bersiaran sesuka hati. Okay? Lepas tu, radio amatur tidak boleh digunakan untuk perniagaan muzik ataupun siaran awam. Ini adalah konsep yang saya sebut tadi dalam video ni. Saya bukan nak orang belajar terus lulus and then tak faham konsep dia. Apa itu amateur radio. Sebab apa? Kalau kita tak faham konsep, kita tak faham SOP dia, kita akan gunakan tak apa, letak kat pinggang, jalan naik komuter ke naik bas, pakai letak kat pinggang. Tapi ada akta kerajaan tempatan, kena belajar yang tu. Salah bawa benda tu ke tempat yang tertentu, salah itu belajar kemudian, itu lain. Sebab tu konsep consider amateur radio tidak boleh digunakan perniagaan muzik ataupun siaran awam. Okey. Video ini bertujuan untuk membetulkan kefahaman sebelum masuk peperiksaan. So tuan-tuan kena faham konsep tu amateur radio tu macam mana. So every nota yang ada dalam video ni tak merangkumi 100%. Even though kata 50% mungkin sampailah, sebab saya ambil memang pure yang boleh tuan-tuan, bila tuan baca tak faham ini, tuan-tuan tengok balik dalam panduan radio amatur, tuan-tuan boleh dapat lagi maklumat yang lain lebih dalam. Tuan-tuan boleh ingat. So itu tujuan dia. Okey. Okey, ini rasanya yang terakhir. Lepas ni kita akan tengok contoh soalan. Soalan contoh ni. Soalan ni tak melibatkan lain. Soalan ni apa yang tuan-tuan tengok daripada video pertama tadi sampai yang ke-8 kalau tak silap. Okey. Akan ada dalam soalan ni. Okey, saya memang saja buat macam tu and then saya tak tanda mana satu betul. Okey. So tuan-tuan tengok satu video ini memaparkan contoh soalan peperiksaan dalam format sebenar. Pelajar digalakkan menjawab sendiri sebagai latihan ulang kaji. Soalan ni tidak dibincangkan secara terperinci masa kelas video ni. Kalau saya buat kelas fizikal, kita boleh bincang satu-satu sebab masa amat mencemburui kita kalau ada video ni. Okey. Alright. Ini contoh soalan yang kedua. Saya pick up 8 saja soalan yang berkaitan dengan video tadi tu. Okey. So itu saja untuk kali ini. Harap tuan-tuan boleh buat kaji selidik dan memahami semula benda ni semua. So dalam video yang akan datang, saya akan buat untuk badan kawasan liar, iaitu pihak berkuasa tempatan dengan antarabangsa. Okey. So itu saja. Jangan lupa subscribe Bujang Radio Amatur channel saya. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. QRT 73.